betul, tapi ada nanti di kalangan mereka ni yang bawa benda ni. So dia tak berlaku dekat tempat sana, dekat rumahnya, tapi dia berlaku di sekolah. Mood dysregulatif ni sentiasa ada dekat sekolah. Destruktif ni marah-marah, menjerit-jerit, lepas tu tak puas hati kan, bergaduh dengan kawan dia, melakukan tindakan-tindakan yang ganas bersama kawan. Itu selalu ada. Kenapa? Salah satunya tadi tu, mereka kat sana tu terlalu ramai, jadi akan berlaku aspek pengabaian. Belum lagi kita tak tahu apakah situasi sebenar yang berlaku dekat sana. Jadi ini keadaan-keadaan yang sebenarnya kalau guru harus perhatikan ciri-ciri ni. Dan kat mana kita perhatikan, biasanya ini banyak berlaku dekat sekolah rendah. Kalau sekolah menengah, dia jarang ada yang ni. Dia nanti kita akan depresif yang lain. Walaupun dia sampai umur 18, tapi sebenarnya kat sekolah menengah jarang ada. Dia kat sekolah rendah. Sebab tu sekolah rendah ni kita selalu nampak, sebab nanti kita kena bezakan antara destructive mood dengan satu lagi conduct disorder. Conduct disorder ni disorder berkaitan dengan tingkah laku. Itu lain lagi. Yang ni sebab dia akan menunjukkan ciri mood depresif tu. Marah-marah, jerit-jerit, dia rasa tak puas hati, dia rasa dia tak adalah benda yang dia tertekan bagi dia. Dari segi perbezaan, ni kalau nama-nama lain lah ni saya tak sentuh. Yang ni hanya untuk kita faham saja. Dari segi comorbidity, DMDD ni dia sangat tinggi. Jarang sekali menemui individu yang simptom memenuhi kriteria untuk satu saja, tapi biasanya dia akan ada dengan simptom-simptom yang lain, sama ada dia berkait dengan defiant disorder, conduct disorder, ataupun berkait dengan ADHD, bipolar dan sebagainya. Terkait juga dengan gangguan-gangguan tingkah laku. So selalu berurutan lah. Kerana apa? Sebab saya selalu sebut, bila seseorang itu mendapatkan rawatan, biasanya rawatan tu diberikan ketika kanak-kanak itu telah pun menunjukkan keadaan-keadaan tidak terkawal. Padahal kita dah nampak dah daripada awal, tapi sebab kita kan biasa, ni tak apa, ni kanak-kanak biasalah, begini. Jadi kita akan cuba untuk merasa